tangan saya ni tuan-puan, okey, ini adalah emas 5 dinar yang hari ni bernilai lebih kurang RM10,000. Okey, dan di tangan kiri saya ni, ini adalah emas sekeping 1 dinar. So kalau tuan-puan tengok, okey, kalau kita buat belian di Public Gold, kalau bajet kita kurang daripada RM20,000 ataupun emas yang kita beli ni beratnya kurang daripada 250 gram. 250 gram hari ni nilainya lebih kurang RM120,000. Okey. So kalau bajet tuan-puan kurang daripada tu, sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab emas ni kecil sahaja. So boleh je simpan dekat dalam beg ke, dekat dalam poket ke. Emas yang kecil-kecil macam ni, kalau bajet tuan-puan kurang daripada RM120,000 ataupun emas itu beratnya kurang daripada 250 gram, sebenarnya kita boleh je nak simpan sendiri. Tapi kalau katalah tuan-puan rasa tak selamat, tak boleh nak tidur lena kat rumah bila ada emas di tangan, sebenarnya kita boleh gunakan kemudahan di Public Gold, iaitu menabung menggunakan kaedah akaun emas gap. So dalam akaun emas gap ni, maksudnya Public Gold tolong simpankan emas kita secara percuma, tak perlu bayar apa-apa pun. So tak kisah berapa banyak tuan-puan simpan dalam akaun emas gap ni, walaupun 1 kilo emas sekalipun, Public Gold tolong simpankan secara percuma. Okay, tapi kalau katalah tuan-puan tak percaya juga dekat Public Gold, dah ada emas berkilo-kilo dan takut nak simpan dekat rumah, takut dan tak percaya dengan nombor-nombor dalam akaun gap, tak apa, jangan risau, sebab tuan-puan boleh je sewa mana-mana safe deposit box dekat syarikat-syarikat swasta. Ada banyak je syarikat yang sediakan kemudahan safe deposit box. So boleh sewalah sekitar 200 ke 500 setahun untuk simpan barang-barang berharga kita. Okay?